Okay. Dia tak ada nampak macam gula yang bersalut banyak. Alright. Walaupun dia ada nampak sedikit tapi halus je. Alright. Warna merah, jamu merah, betul. Okay. Belakang ni warna coklat-coklat hijau lah. Bila dah kering macam ni lah. Okay, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, korang mesti tertanya-tanya kan kenapa aku tak bandingkan jeruk jambu merah dia ni dengan jeruk jambu yang Shopee Laris, right? Papa Laris ni kenapa aku tak bandingkan dengan Shopee Laris ni